Madu Pahang kan. Siap dengan Boleh rasa boleh try. Yang kecil besar ada bang. masih ingat masa Ramadan lah. Asal Johor Penang bang? Oh tak ada bang. Ni? Ini saja. Oh rasa Penang. Tada! Bisa susah. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Harry. Hai, selamat malam warga Lakin. Sekarang ni saya berada dekat Lakin Aman. Nah, lebih tepatnya kalau korang nak weh sini, korang boleh weh Masjid Tunusin On, Masjid Jami' Tunusin On yang ada dekat depan saya sana. Maksud dan tujuan saya tak lain tak bukan seperti biasanya, kita nak terjah salah satu pasar malam yang ada dekat dalam sana. Right, apa cerita? Jom kita masuk ke bahagian dalam. Jadi pasar malam ni dia buka setiap Ahad petang, start daripada pukul 5 petang hingga pukul 9 malam. Suasana memang lepas hujan, saya rasa pun tak banyak peniaga yang berjualan, tapi tak pasti kita akan juga terjah ke bahagian dalam dia. Di tak biasa lah pasar malam, layaknya pasar malam. Ada yang jual buah, sayur, ikan, makanan, macam-macam lah. Pakaian pun ada dekat dalam sana. Nanti saya akan tunjuk untuk korang. Ayam Hainan. Jadi dekat pintu dia memang nampak macam slow, tak ada orang lah. Pasal sebelah kanan ni ada tergenang air. Pasal tadi pun dari lepas hujan. Madu oli bang. Tengok bang, rasa bang, try dulu bang. Walang Pahang. Madu Pahang kan. Siap dengan Boleh rasa boleh try. Yang kecil besar ada bang. sekarang ni pukul 7.30. Memang puncak-puncak ramainya lah kalau untuk satu pasar malam.
biasa tengok masa Ramadan lah. Takat 2 tapak lah yang kosong tak ada niaga. Mungkin pasal cuaca juga. Goreng semualah. Bahagian ayam yang dipotong-potong lalu digoreng. Ni kita datang memang dah kira habis sejak ada lah. Kalau nak ramai lagi mungkin dalam pukul 6 kot, pukul 5 memang masa tengah ramai-ramainya lah. Tapi still okey lagi lah bang. Dia memang banyak tapak yang kosong berbanding dengan video saya yang pernah saya buat sebelum puasa. Sebelum puasa saya pernah datang sini ke Alhamdulillah laksa. Pisang juga ada di sini. Pisang. Laksa Johor Penang bang. Oh tak ada bang. Ni? Penang saja. Oh laksa Penang. Ya. Sarah. Pisang. Mau saya nak tengok. Boleh. Terima kasih ya. Ya. Apa nak kat saya? Sama tak? Sama kita. Sama ni. 15. Jual ke apa ni? Ni. Ha? Dah mati dah. Tak. Dia layar belakang je nanti. Depan kamera dia on lagi. Next seri. Next seri. Tak begitu. Jalan dulu kan? Ya. Jadi kalau biasanya dekat kiri ni pun ada, dekat sana pun ada, penuh lah yang video saya yang sebelum puasa ni. Tapi sekarang kurang, mungkin pasal hujan ni tadi ya. Kalau tadi dalam tengah hari kira dapat juga je. Adik niaga ni macam ya tak ya je, mana je kan. Dia basuh dah ni. Jadi buat korang yang memang ada orang Lakin ataupun orang-orang Singapura yang memang tidur dekat Lakin ni, untuk hari Ahad boleh datang dekat Lakin Amani. Untuk location yang seperti yang saya cakap tadi lah, korang boleh west Masjid Jami' langsung belah kanan dia memang ada satu kot pasar malam. Korang boleh support lagi yang ada dekat sini ya. Kerana mengingat di tengah teruk-teruknya ekonomi dunia sekarang ni, niaga-niaga yang kecil macam inilah yang akan terjejas. Jadi niaga-niaga yang macam inilah yang butuh support ataupun uluran tangan kita semua pada pembeli ya. Untuk vendor makan
saya rasa sampai sini saja. Dekat sana tu dah kira vendor pakaian daripada bandar dan juga pakaian lainnya lah. Ni kita bagi bandar RM5. Cantik RM5. RM5. Ha? Jom kita habiskan sampai ke hujung sana. Nanti saya akan round balik sebelah sana. Saya akan ajak korang tengok ada satu hot pizza dekat sana. Itu favorit saya kalau saya jalan Lakin. Jalan dekat pasar malam Lakin ni. Biasalah beli anak untuk anak. Tu hari saya beli yang besar, harga dia 20 je. Tak silap saya 20 lebih macam itu lah. Kalau kecil dia dalam belas-belas ringgit je. Baju pun lawa-lawa. Nah, ini dia dah sampai penghujung last sekali. Tak ada apa lagi. Ini je lah last vendor. Harap-harap aja untuk next minggu pasar malam ini ramai seperti sedia kala, banyak pendatang. Jadi sekali lagi saya harap pada korang yang ada di Lakin, korang boleh support pasar malam yang ada dekat Lakin Aman, dalam depan Masjid Jami'. Apa tadi, Datuk Hussein. Daripada awal masuk sampai 4 kayu ni tak balik kampung. Saiz ni Kayu harga dia pertama itu 4 kayu kat bazar. Banyak tak habis. dia bandar sebenarnya. Baju dia bandar, baju sebelah sana tu baru. Ini pun bandar. Baik, ni saya beli 2 bandel dekat sini, dekat abang ni. Oh, isteri lah, isteri saya beli bandel. Boleh lah, okay, untuk kerja kan. Jadi kalau bukan kita yang support, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alright, saya pun dah beli 3 bandel. Okey lah untuk kerja kan. Baik, kita akan pusing balik ke bahagian sana. Sana saya singgah sekejap, nanti beli makanan lah, pizza untuk anak dekat rumah. Lepas tu kita akan tutup dekat hujung sana nanti. Right, jom kita pergi hujung. Alright, ni dia pizza yang saya cakap tadi lah. Harga dia, ni harga dia. Kalau yang kecil 12, yang besar 22 saja. Tengok dia berapa? Chicken mushroom. Ni. Bang bagi classic beef. Kasih dia. Saya kecil lah. Besar bang. Tak, sekejap kan. Alright. 4 minit. Okey, boleh. Memang power dah. Ini lah. Video boleh bang? Boleh.
harga dalam 4-5 gram. Bang, saya nak yang RM22 punya. Alright, saya rasa kita Bawah itu. closing terus video kita untuk malam hari ni dekat Pasar Malam Lakin. Terima kasih buat korang yang dah ikut saya terjah Pasar Malam Lakin ni. Sekali lagi saya minta tolong lah. Harap-harap korang yang ada area Lakin ni ataupun warga Singapura yang memang ada pusing-pusing area Lakin, sila datang dekat Pasar Malam Lakin ni yang ada setiap hari Ahad petang, start daripada pukul 5 sampai pukul 9 malam. Alright, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya next hari, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.